Man. Kau tengok lagu ni, Man. Okey, Man. Kau kan penyokong MU. Tengok lagu ni, Man. Sedap apa. Janganlah, aku nak baca Quran ni. Bismillah. Kau ni baca Quran je selalu. Baca alim. Amir, cuba baca ayat ke-14. Amir! Amir, hari tu awak kena gatal sekolah sebab buat telefon. Hari ni, awak buat lagi. Mesej cikgu telefon tu. Aduh, bisinglah cikgu ni. Nak senang telefon tu kan? Ambil lah. Telefon je kot. Saya bukan kacau dia pun. Ada saya kacau dia macam ni? Tak ada kan? Seraput lah. Telefon ni, saya akan laporkan dekat GPKM. Jangan harap awak akan dapat balik. Yang lain, jangan ikut perangai Amir. Aduh, bising lah orang tua ni. Asal-asal baby je. Weh, Man! Jom pergi pasar petang ni lah. Aku tak ada duit lah, Amir. Aku berbuka makan telur goreng je dengan kicap. Payah lah cakap dengan budak miskin. Dasar miskin. Weh, kau nak tahu tak? Aiman tu kan budak miskin. Oh, iya ke? The red of the Amir, sini kejap. Kenapa awak jadi macam ni? Awak nak kena buang sekolah ke? Kejap lagi saya repotkan mak ayah awak. Alah, bising lah cikgu ketak ni. Astaghfirullahalazim. Amir. Budak nakal. Tak nak insaf. Okey kelas, hari ni cikgu nak soal awak. 8 darab 5 berapa? 40. Betul. 9 darab 7? Cikgu, Amir tidur lagi. Amir, ayah ibu kamu berkorban untuk kamu belajar. Tapi, kenapa kamu sendiri memilih untuk jadi macam ni? Rosakkan masa depan. Kalau saya ada mak ayah lagi, saya takkan sia-siakan peluang macam ni. Tapi itulah, saya dah tak ada mak ayah dah. Tak ada tempat nak mengadu. Tak ada tempat saya nak tunjukkan kejayaan saya lagi. Untung kau, Mek. Aku sebenarnya jealous tau dengan kau. Hargailah ibu bapa selagi masih ada. Nanti dah jadi macam aku. Perit tau. Hidup susah, tak ada mak ayah. Murid-murid, cikgu harap kamu semua dengar ya ceramah Ramadan ni. Cikgu nak kamu semua balik dapat sesuatu. Apa yang kamu dengar tentang ceramah ni? Kamu berpuasa tapi kamu tak solat. Kamu puasa tapi kamu masih melawan guru. Kamu puasa tapi kamu menghina kawan yang susah. Kamu puasa tapi hati kamu kosong. Hati kamu tak hidup dalam iman. Bayangkan kalau ini Ramadan terakhir kamu, apa yang kamu nak jawab di hadapan Allah? Orang yang paling rugi dalam Ramadan ni, orang yang tidak berubah walaupun Allah dah bagi peluang 30 hari. Mak, Mak. Ini ibu yang lemah. Aku tidak pandai mendidik dengan sempurna. Tapi engkau tahu betapa aku mencintai anakku sepenuh jiwa. Ya Allah, anakku semakin jauh. Kata-katanya kasar, langkahnya keras, hatinya seolah-olah tertutup buatku. Ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah. Jangan engkau biar dia jauh darimu. Ya Allah, mungkin dia tidak mendengar suaraku, tapi engkau maha mendengar setiap tangisku. Kembalikanlah anakku, bukan hanya kepadaku, tapi kepadamu. Berkat bulan Ramadan yang mulia ini, kau perkenankanlah doaku. Mak, Amir minta maaf. Tak apalah Amir, Mak dah maafkan Amir dah. Amir jangan buat lagi tau. Bulan puasa ni banyakkan ibadah, dapat pahala, minta ampun dengan Allah. Baik, Mak. Apa janji tak buat lagi. Ramadan kali ini Allah jentik hati Amir
melalui nasihat cikgu yang tak pernah putus asa, melalui ceramah agama yang membuka mata, dan melalui doa seorang ibu yang tak pernah berhenti berharap. Baru Ami sedar, Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah peluang untuk berubah. Allah boleh membuka hati manusia dengan pelbagai cara. Dan Ami bersyukur kerana Ramadan kali ini Allah membuka hati Ami untuk menjadi insan yang lebih baik. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih Ramadan.